Kenapa kebas ni selalu datang waktu malam dan makin lama makin kerap? Ramai ingat itu cuma faktor umur. Tapi ada 3 perkara yang jarang orang sedar. Yang terakhir, paling ramai terlepas pandang. Pertama, bila badan alami tekanan metabolik berpanjangan, inflamasi ringan boleh berlaku tanpa kita sedar. Kedua, bila sendi dan tisu sekeliling mula tegang, aliran dan pergerakan jadi kurang lancar. Sebab itu bangun pagi rasa kaku. Dan yang ketiga, bila asid urik atau sisa metabolik tidak diurus dengan baik, ia boleh mencetuskan tekanan halus pada sendi dan saraf. Itu yang buat rasa mencucuk, kebas atau lenguh berulang. Masalahnya bukan sakit sekali dua. Masalahnya bila mula terfikir, kalau makin lama aku susah nak bergerak, macam mana nak terus kerja? Macam mana nak jadi ketua keluarga? Ramai umur 40 alami perkara ini. Feedback paling banyak kami terima, mereka bukan tak tahan sakit. Mereka takut hilang kebebasan bergerak. Sebab itu, Lega Care diformulasikan dengan gabungan sinergi herba, kunyit dan boswellia untuk menyokong respon inflamasi, Habbatus Sauda untuk pelindungan sel, Bria Kata untuk sokongan metabolik dan lada hitam untuk bantu penyerapan lebih baik. Bukan ubat kuat, bukan steroid dan bukan kesan serta-merta. Ia suplemen herba untuk diamalkan konsisten. Ramai pengguna pilih pakej 3 botol kerana itu cukup lebih kurang 1,5 bulan penggunaan. Dan kebanyakan yang beli, anak yang belikan untuk ibu ayah. Kalau rasa ini cuma lenguh biasa, tak apa. Produk ini bukan untuk semua orang. Tapi kalau kebas malam makin kerap dan pagi makin kaku, mungkin ini tanda badan minta dijaga dari dalam. Batch semasa disertakan. Pill organizer percuma untuk yang ambil pakej 3 botol, stok terhad. Tekan beg kuning sekarang. Mulakan langkah kecil sebelum pergerakan jadi semakin terbatas.